Bila dah tak tahan sangat, dia cuba melawan lah rasa sakit. Yelah, sebab dah tak tahan sangat, dia punya rasa berat tu macam boleh sesak nafas tau. Bau benda busuk membuatkan dia tak lalu nak makan. Padahal makanan tu elok je. Ikat dengan benang warna hitam. Yang peliknya guys, Kak Zura bagi tahu waktu dia balik nak masuk rumah tak ada benda tu. Bila dia dah masuk dalam rumah, lepas tu dah bau macam tu, buka pintu, ada pula benda tu tiba-tiba dekat bawah pintu rumah dia. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Guys, terima kasih banyak-banyak kepada korang yang sedia untuk menonton video ni, dan aku harap korang sudi untuk stay tu sampai habis. Buat yang baru mengenali Faiz Cerita, salam perkenalan guys. Buat korang yang tengah tengok ni, yang belum lagi subscribe, bantu support hanya dengan subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk klik butang notification ataupun butang loceng yang korang boleh nampak kat situ. So tekan-tekankan dan tolonglah support guys, kerana sokongan korang sangat-sangat aku perlukan guys. Pada yang baru mengenali, yang baru tengok video-video yang ada di Faiz Cerita, aku nak bagi sedikit disclaimer. Penceritaan hanyalah sekadar untuk perkongsian dan juga hiburan semata-mata. Kisah seram yang aku nak kongsikan dalam video kali ini berkenaan dengan sihir guys. Kisah ni dikongsi dari seorang akak ni yang dikenali dengan namanya Zura, bukan nama sebenar. Dia menjadi mangsa sihir. Waktu itu beliau berusia 27 tahun, dan sihir yang dikena ni dikatakan ada kena-mengena dengan bekas teman lelaki dia ketika itu guys. Membuatkan hidup dia sampai tak keruan, membuatkan dia rasa sebab tak kena guys, dan bermacam-macam gangguan yang dia terpaksa tempuh. Okey ke tak okey kisah ni seram ataupun tidak, korang kena tengok sampai habis. Bila masa Kak Zura dapat detect yang diri dia ada serba tak kena, macam ada sesuatu, semenjak dia putus dengan bekas teman lakinya yang dikenali dengan nama Helmi, bukan nama sebenar. Selepas beberapa minggu dia putus hubungan dengan bekas teman lelaki dia Helmi ni, Kak Zura dapati tubuh badan dia tiba-tiba dia punya kondisi tu jadi macam merudum, jadi macam lemah, tak bermaya. Makin hari dia rasa makin penat, dan ada kalanya dia rasa hari-hari dia makin lama macam ada benda-benda pelik. Perubahan awal yang berlaku ke atas diri Kak Zura. Hampir setiap malam dia kata waktu dia tengah tidur, dia rasa dekat dia punya dada rasa berat, macam seakan-akan yang duduk dekat atas badan dia ni. Ada sekali tu, bila dah tak tahan sangat, dia cuba melawan lah rasa sakit. Yelah, sebab dah tak tahan sangat, dia punya rasa berat tu macam boleh sesak nafas tau. Dia macam melawan-lawan apa semua, mata ronta sikit. Lepas tu dia bukakan juga mata dia. Bila dia buka mata dia, dia ada nampak ada satu benda warna hitam duduk atas kat badan dia ni. Dia pun terus baca ayat kursi guys. Walaupun dalam keadaan macam tu dia baca, lepas tu terus dia dapat bangun tau, duduk macam ni. Dia rasa lega, dan benda tu bukan terus hilang. Bila Kak Zura dapat duduk guys, masa dia tengah dalam keadaan macam yelah nak tenangkan diri, dia nampak benda hitam yang duduk dekat badan dia tadi ni berdiri dekat hujung, dekat katil dia guys. Bila Kak Zura nampak benda tu, dia bagi tahu dia tak mampu nak buat apa-apa tau. Nak berlari ke, nak bangun daripada katil tu tak boleh. Rasa macam berat sangat dia nak bangun. Tapi Alhamdulillah dia kata mulut dia masih mampu untuk bergerak. Jadi dia bacalah apa-apa surah yang dia tahu. Lama kelamaan benda hitam yang dia nampak tu hilang. Tapi Kak Zura ni bila dia dah kena macam tu, pada mulanya guys, dia berfikiran baik. Dia rasa benda tu macam mungkin sebab dia stres. Tapi macam mana pun guys, dia kata diri dia makin lama, makin hari makin teruk, dan dia tak boleh nak kawal langsung diri dia ada kalanya. Korang bayanglah guys, Kak Zura ni bagi tahu waktu dia kena dengan penyakit sihir ni, ada satu minggu tu dia perasan badan dia susut tau. Padahal dia tak ada nak diet, dia makan macam biasa, dia tak ada buat apa-apa senaman pun. Berat dia turun guys, 6 kilogram. Awalnya tu dia masih mampu untuk makan, lama kelamaan dia dah tak mampu nak makan. Sebab apa? Setiap kali dia cuba nak makan, makanan yang dia nak makan ni guys, Kak Zura bau macam bau bangkai, bau benda busuk, membuatkan dia tak lalu nak makan. Padahal makanan tu elok je. Lepas tu pula yang menakutkan juga, dia kata bila dia kadang-kadang mandi ataupun basuh muka kan, sambil tengok cermin, daripada basuh muka tu dia ada nampak macam ada benda kat belakang dia guys. Benda warna hitam berdiri.
rambut panjang, di kat belakang dia. Benda tu kerap juga berlaku. Kadang-kadang bila dia tengok cermin, dia nampak muka dia lain, tak macam muka dia. Tak tahulah muka siapa, tapi yang pasti apa dia tengok tu bukan dia. Ada satu hari tu, masa tu malam, Kak Zura ni baru balik daripada kerja. Bila dia dah masuk dalam rumah, dah buka lampu apa semua guys, Kak Zura ada terbau bau limau nipis dan juga bau kemenyan yang kuat dalam rumah tu. Bila bau tu terlampau kuat sangat dalam rumah, Kak Zura dia nak buka pintu utama rumah dia tu, pintu depan, sebab nak bagi buang lah bau-bau tu kan, bagi dia keluar. Waktu dia buka je pintu, dia perasan dekat bawah pintu tu ada satu bungkusan warna kuning, dan bungkusan tu diikat dengan benang warna hitam. Yang peliknya guys, Kak Zura bagi tahu waktu dia balik nak masuk rumah tak ada benda tu. Bila dia dah masuk dalam rumah, lepas tu dah bau macam tu, buka pintu, ada pula benda tu tiba-tiba dekat bawah pintu rumah dia. Bila Kak Zura nampak bungkusan tu, dia tak ada nak buka, tak ada nak apa guys, dia terus buang jauh-jauh, sebab dia tahu ini bukan dia punya, dan dia tahu ini barang apa. Dan gangguan tu juga guys, dia bukan mengganggu kehidupan biasa Kak Zura je tau, tapi waktu Kak Zura tengah solat pun mengganggu. Sebab kata Kak Zura, waktu dia tengah solat seakan-akan macam ada benda yang memerhati dia daripada belakang. Dan kadang-kadang bila dia tengah sujud, macam ada yang berbisik dekat sekeliling dia, tapi tak jelas bisikan tu apa benda yang dia cakap, tapi memang dengar bisikan yang macam memang senang cerita benda tu memang nak mengganggu Kak Zura untuk tak fokus waktu dia solat. Kak Zura dia ada meluahkan dekat beberapa orang kawan dia. Dia ceritalah apa yang dia lalui semenjak dia lepas putus dengan bekas teman lelaki dia Helmi ni. Dia ceritalah gangguan ni, apa semua, apa yang dia nampak, apa yang dia rasa waktu tidur semua. Dan kawan-kawan dia nasihatkan dia, suruh dia pergi berubat, sebab memang ada yang tak kena. Tapi Kak Zura beritahu dia tak nak. Dia beritahu dekat kawan-kawan dia, dia cakap, buat apa aku nak pergi berubat, aku tak percaya benda karut-karut ni. Kawan dia pun nasihat lah, jangan macam tu Zura, kau kena pergi berubat, kau kena percaya benda ni wujud. Kau pergi je, tak rugi pun. Takkan kau nak biar hidup engkau, diri engkau nanti akan jadi lagi teruk. Sebab mengikut apa yang kau cerita ni, memang ada benda yang berlaku. Tapi tetap juga Kak Zura dia, masa tu dia kata dia memang degil sangat lah, memang dia tak nak. Jadi kawan dia pun cakap, ikut engkau lah, sebab kita orang tahu mesti ada yang tak kena. Tapi dah engkau tak nak, kita orang tak boleh nak paksa. Gangguan yang menimpa Kak Zura ni guys, Kak Zura beritahu dia berlaku memang jarak dia dekat-dekat tau. Hari ni gangguan lain, lepas tu besok gangguan lain, lepas tu besoknya okey, lepas tu jadi balik. Ada satu malam tu dia balik, dia masuk dalam lift lah, nak naik ke rumah. Masa tu Kak Zura ni dia duduk dekat perumahan flat. Lift tu okey, sepanjang dia duduk tak ada apa-apa masalah tau, memang dia jaga dengan elok. Tapi tak macam mana bila dia masuk dalam lift tu nak pergi ke tingkat dia, ngam-ngam guys, bila pintu tutup, lampu dalam lift tu berkelip-kelip tiba-tiba je. Dan dekat dalam lift tu dia macam ada satu cermin. Dia bukan macam cermin muka ke apa, dia macam cermin, lepas tu ada kertas-kertas apa semua. Tapi dari situ boleh nampak lah kalau ada orang kat belakang ke apa. Dan dia perasan, dia terpandang cermin tu, dia nampak ada orang kat belakang dia. Kak Zura terus pusing, memang tak ada sesiapa. Dia pun pandanglah ke depan balik guys. Bila dia pandang ke depan balik, dia nampak lagi dekat cermin tu ada muka orang guys, tengah senyum, mata warna merah, dan muka yang dia nampak dekat pantulan cermin tu sebiji muka bekas teman lelaki dia. Masa tu memang dia dah terkejut gila, panik. Nasib baik pintu lift terbuka cepat, dah sampai kat tingkat dia. Dah terbuka pintu lift, Kak Zura terus lari lah. Pada malam tu juga dia kata dia demam teruk guys, demam panas 39 Celsius. Kak Zura pelik juga guys, kalau ikut pada suhu memang panas tu 39, tapi badan dia sejuk macam ais. Kak Zura tak tahan, memang dia tak mampu dah guys nak buat apa-apa. Dia pun call mak dia, dia ceritalah dekat mak dia, bagi tahu apa yang berlaku, apa yang jadi. Sebab dia dah betul-betul tak larat sangat dah guys. Dan keesokan harinya mak Kak Zura ni bawa dia pergi berubat, berjumpa dengan seorang ustaz. Bila dah sampai dekat tempat ustaz tu, mak Kak Zura ni dia cerita dengan ustaz tu apa yang berlaku. Dan mak dia mula-mula agak risau, kot yelah benda ni saka ke apa ke, sedangkan dalam family memang tak ada saka ni. Tapi yelah mak dia just bagi tahu je lah kat ustaz tu kan. Tahu ustaz tu dia tengok-tengok kan. Dan bila ustaz tu tengok Kak Zura, dia tak ada sentuh Kak Zura, dia cuma pandang, dia tenung je Kak Zura. Lepas tu dia bagi tahu dekat mak Kak Zura, anak makcik ni
bukan terkena saka ke apa ke, tapi ni perbuatan khianat orang. Ada orang tanam barang dekat dia. Ustaz tu pun terus memulakan proses rawatan. Dimulakan dengan ruqyah. Kak Zura menjerit sekuat-kuatnya, meronta-ronta guys. Dan dia menjerit tu bukan suara dia, tapi keluar suara lelaki. Dan mulut dia waktu ketika tu Acik sebut je nama bekas nama lelaki dia, Helmi, 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 macam tu. Masa tu keadaan agak tegang guys dalam bilik rawatan tu. Dan ustaz ni dia suruh mak Kak Zura ni, dia minta tolong untuk keluar sekejap. Sebab masa tu keadaan Kak Zura memang tengah teruk ni, sebab dia ada muntah lendir hitam. Bukan tu saja, tapi ada paku juga sekali guys. Ustaz tu bagi tahu dekat mak Kak Zura yang di mana sihir ni ditanam dalam minuman. Kak Zura dia ada ingat jugalah, walaupun keadaan dah lemah masa tu sebab dah jadi macam tu kan, dengan dia dah muntah apa semua tu, dia teringat. Dan dia ada bagi tahulah dekat ustaz tu juga dengan mak dia waktu tu, yang di mana ada satu hari tu dia ada pernah putus kejap dengan bekas teman lelaki dia, Helmi tu. Tapi lepas tu berbaik balik. Bila berbaik balik, masa tu Helmi tu ada bagi dia satu air. Tapi yelah Kak Zura ingat air tu air biasa ya. Jadi dia pun ambil, dia pun minum lah. Selepas rawatan, Kak Zura ni ada rasa lega sikit lah, ada rasa macam okey sikit, tapi masih belum pulih sepenuhnya lagi lah. Lepas beberapa hari kemudian, Kak Zura ada kemaskan bilik tau guys, nak bersih-bersihkan bilik. Dekat bawah katil dia, dia ada terjumpa satu patung kecil. Bila dia ambil patung tu, dia tengok patung tu, dia belik patung tu. Dekat perut patung tu ada gambar dia. Yang gambar tu dilipat 7 lapisan. Ada rambut, ada serbuk hitam sekali. Dia pun terus call ustaz juga. Dan ustaz tu bagi tahu dekat Kak Zura, awak pergi bakar cepat patung tu, dan sambil awak bakar, awak baca surah-surah yang awak tahu selawat sekali. Waktu dia bakar patung tu, sambil dia bacalah apa yang dia tahu, dia dengar ada macam bunyi suara lelaki menjerit. Dan suara tu menjerit macam dalam keadaan kesakitan. Lepas 11 atau 2 bulan macam tu, kata Kak Zura, dia ada dapat satu cerita, yang di mana cerita tu dia dapat daripada seorang ni, yang seorang ni pun dia kenal dengan Helmi tu. Dia bagi tahu dengan Kak Zura, Helmi tu ditemui pingsan dekat rumah. Kak Zura pun tanya dekat orang tu, macam mana pula si Helmi tu boleh pingsan? Dia ada sakit apa-apa? Lepas tu orang tu bagi tahu dia, tak tahulah nak cakap. Pelik juga. Setahu dia, ialah keluarga Helmi tu pun tahu Helmi ni tak sakit. Tapi bila keluarga dia bawa Helmi ni pergi hospital, doktor mengesahkan dia kena serangan sakit jantung. Dan dalam mulut Helmi tu macam ada kesan-kesan luka. Macam kesan-kesan luka tu kesan-kesan yang macam kulit terbakar, tapi dalam mulut Helmi tu. Kak Zura pun bila dapat tahu, dia tak ada nak komen apa-apa. Dia cuma macam termenung je lah, diam je lah. Tapi Alhamdulillah untuk Kak Zura, makin lama makin hari dia rasa diri dia dah makin sihat, makin pulih. Cuma kadang-kadang adalah dia rasa fobia tu bila nak tidur, bila nak tengok cermin. Sebab gangguan tu jadi kat dia hampir setiap hari. Jadi dia rasa fobia sikit mula-mula. Lama kelamaan dia dah okey dan dah tak ada apa-apa masalah. So guys, terima kasih banyak-banyak guys kepada korang yang sudi untuk menonton video ni sampai habis. So guys, macam mana, okey ke tak okey, seram ke tidak guys? Terima kasih banyak-banyak kepada korang yang sudi untuk menonton video ni. Itu sahaja pengkongsian kisah seram untuk video kali ni. Terima kasih banyak-banyak sebab korang sudi untuk stay sampai habis. So seram ke tak seram ke, apa yang korang nak komen, korang boleh nilaikan. Korang boleh komen dekat ruang komen di bawah. Dan aku minta maaf jika ada salah silap, ada kekurangan ke di mana-mana, dan aku akan cuba perbaikilah dari semasa ke semasa. Buat korang yang tengah menonton ni, kalau ada kisah-kisah seram, mistik ke misteri yang korang pernah lalui nak dikongsikan, korang boleh emailkan je di Faiz Cerita atau boleh DM Faiz Cerita. So guys, aku harap korang yang tengah tengok ni jangan lupa untuk support. Yang belum lagi subscribe, bantu subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk klik button notification, button lonceng tu. Please stay tune, support Faiz Cerita. Stay tune untuk next video, InsyaAllah. Assalamualaikum.